Ini 5 smartphone bajet bawah 1,500 yang berbaloi korang beli untuk hujung tahun 2025. Yang pertama, Oppo A6 Pro. Phone ni memang puas hati beli sebab bateri dia boleh tahan besar, 6500 mAh. Dengan 80W fast charging, masa untuk cas penuh tak lama and boleh bertahan seharian. Phone ni boleh dikatakan tahan lasak dengan IP rating 69. Skrin dia bagi 6.57 inci dengan AMOLED display dan 120Hz refresh rate. Walaupun harganya bajet, performance dia masih power thanks to chipset MediaTek Dimensity 6300. Yang kedua, Infinix GT 30 Pro. Antara phone gaming bajet yang sesuai untuk korang yang nak fokus gaming. Phone ni menggunakan chipset Dimensity 8350 Ultimate dan refresh rate boleh capai sehingga 144Hz untuk certain game. Phone ni mempunyai design yang unik dan siap ada mechanical light wave dekat belakang dia. Belah atas ni dah siap ada GT triggers. Untuk tingkatkan pengalaman gaming, korang boleh onkan XBoost AI ni semasa gaming dan customize korang punya gaming performance. Kalau korang nak flagship level gaming, boleh consider Infinix GT 30 Pro ni. Yang ketiga, Samsung Galaxy A36 5G. Dengan bajet 1,500, korang dah boleh dapatkan phone Samsung dengan chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang powerful dan skrin 6.7 inci Super AMOLED, 120Hz refresh rate. Bateri dia bagi 5000 mAh dan untuk kamera dia bagi triple kamera. Selain boleh guna Gemini Live dekat phone ni, dia ada juga ciri intelligent macam Circle to Find dan juga Object Eraser. Korang juga akan dapat OS upgrade sehingga 6 generasi dan 6 tahun security updates. So basically korang boleh pakai phone ni lagi 6 tahun. Lama tu. Yang keempat, kita ada Vivo V60 Lite. Phone bajet Vivo ni dilengkapi dengan kamera utama 50MP Sony IMX882 dan kamera depan 32MP. Phone ni juga boleh shoot low light photography dengan baik. Dia punya skrin 6.77 inci AMOLED display dengan 120Hz refresh rate dan dia punya chipset menggunakan MediaTek Dimensity 7360 Turbo. So performance wise memang smooth. Dan last kali phone yang kelima adalah Honor X9D. Yang ni phone bajet bawah 1,500 paling tahan lasak. Dia punya display 6.79 inci AMOLED dengan refresh rate sehingga 120Hz dan menggunakan aluminium silicate glass. Level tahan lasak dia kalau tembak guna nail gun atau staple gun ni pun tak menyebabkan skrin dia pecah atau retak. Nak campak dalam mesin simen ni pun boleh. Bukan setakat tahan lasak, phone ni dilengkapi dengan chipset Snapdragon 6 Gen 4. Walaupun bukan menggunakan the latest Snapdragon chipset, tapi ia tetap prosesor yang bagus untuk mid-range phone. Dia punya bateri pun antara yang paling besar, 8300 mAh. Kalau korang guna secara moderate, boleh tahan sehingga 3 hari. Dan kamera dia bagi 108MP kamera utama dan 5MP untuk ultra wide. Kamera depan 16MP. Jadi itulah smartphone bajet bawah 1,500 yang berbaloi korang beli.